Kau pergi ambil mic lah. Sana nak buat video wing sana tu. Sekejap, kena tunggu dia berhenti je, baru kita cakap. Stay tune. Okay, dia dah berhenti. Assalamualaikum semua. Hari ni kita cuba Honda Stream RN3. Okay. Kau pergi ambil mic lah. Okey, barulah clear. Kita dah ada mic. Apa lagi ni? Dia boleh simpan pula mic tu. Okey, hari ni kita ada sebuah Honda Stream RN3. Dan sebelum ni datang dengan Exober depan yang pakai standard, belakang pakai adjustable, tapi bukan model untuk Stream ni. Dia pakai model yang DC5 nya. Okey, untuk kita nak sharing Honda Stream RN3 ni, adjustable dia memang sama rupa dengan DC5 ataupun Honda ES, tapi komponen dalam dia untuk suspension dia tak sama. Jadi untuk korang yang seller kata RN3 DC5 ES sama, tak sama. Saya ulang, tak sama. RN3 komponen dalam dia lebih banyak dan tebal, sedangkan untuk model ES body yang sedan ni dia nipis, komponen dalam dia ada sikit. Dia punya shim stack dia, yang mana main adjustable dia tahulah, tapi secara teknikalnya rupa sama, hati budi lain. Okey, so ni dia pasang Shockmaster adjustable, model yang high-low soft polisi. Okey, untuk model RN3 ni, dan untuk Honda EG kat belakang ni pun ada ni dah order dah. Shockmaster juga. Tak tahu siapa racun siapa, Yip racun ke, saya racun ke, atau owner Honda Stream ni racun. Yang penting barang jadi, barang jual, harga mampu milik. Jom kita tengok technician yang tengah nak pasang. Kita payung sikit kerja-kerja pemasangan. Ni baik. So ini kita dah siap pasang dekat bahagian belakang. Pemasangan dan preload sahaja dulu. Lepas pasang, kita akan turunkan kereta. Kita akan check dia punya ride height leveling dia, tinggi sangat ke, rendah sangat ke, mengikut kesesuaian owner. Dan untuk korang yang beli adjustable di IRA suspension ni, Shockmaster ni, apa yang korang akan dapat selain daripada adjustable yang mampu milik ni, korang akan dapat leveling cuma selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Okay, hari ni pakai, kita set dulu. Korang pakai, ambil skip time 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Lepas tu korang datang, bagi tahu dekat technician kami macam mana setup yang korang nak. Kita akan buat free adjustment secara cuma, alignment free, warranty setahun, dan kita akan payung video kereta-kereta yang dah pasang adjustable kat sini. Mantap tak ya? Okay, jom kita tengok dekat depan pula. Tepi Judin. Ni Judin, dia technician yang biasa pasang adjustable. Buat mini love Judin? Mini love? Mantap. Okay, mini love di IRA suspension ni dipelopori oleh Wan. Wan nampak dia punya purity. Mini love Wan? Nampak keikhlasan Wan tu. Okay, so ini yang dah pasang lah. Okay, pasang nak setting dan kita buat free adjustment. Okay, jadi pasang adjustable ni tak naklah bila mitos tu orang cakap, oh pasang adjustable memang keras. Memanglah keras kalau tak adjust yang betul. Orang dah beli barang beribu, dah pasang tayar tak nampak, mestilah nak rasa barang yang beribu. Tapi ribu-ribu IRA suspension Shockmaster ni masih mampu milik. Untuk model Honda Stream RN3 ni siap pasang, masih di bawah lingkungan RM3,000. Betul kan? Bawah RM3,000 kan? Jadi inilah kerja-kerja dia. Okay, kita dah pasang. Nanti kita nak test drive, alignment confirm kena buat. Kalau ada kabel pun kita buat sekali. Adjustment right height leveling. Dan kita tunggu lepas 2 minggu customer datang untuk bagi tahulah apa yang dia nak tinggi sangat ke, nak rendah ke. Pasal untuk model MPV macam ni dia subjektif. Ada orang tak nak pakai lowered, ada orang nak pakai tinggi sebab mungkin dia niaga, dia ada ahli keluarga yang ramai, anak-anak yang ramai. Jadi kita akan adjust mengikut kesesuaian owner, mengikut kehendak owner. Adjustable ni jangan ikut kita orang, kami yang kena ikut korang. Terima kasih. Stay tune.